Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aida Amira dalam Lensa TV Rela. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, telah menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Rela tahun 2025 bagi meraihkan pegawai-pegawai dan kaki tangan termasuk pesara bertempat di Dewan Seri Melati Putrajaya. Majlis ini menjadi simbol penghargaan terhadap komitmen, dedikasi dan kecemerlangan warga rela dalam melaksanakan amanah dengan penuh integriti dan profesionalisme. Turut diraikan para penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang serta penerima pingat jabatan sebagai pengiktirafan atas jasa dan sumbangan mereka. Istiadat pengarah Panji-Panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah berlangsung di Putrajaya sempena sambutan Hari Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Dunia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong tahun 2026. Kehadiran Ketua Pengarah Rela dan pegawai-pegawai kanan rela pada istiadat yang penuh tradisi dan istiadat. Ini mencerminkan komitmen jabatan dalam menjunjung institusi diraja serta menzahirkan semangat taat setia, patriotisme dan kecintaan kepada negara. Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri bagi bulan Jun 2026 telah berlangsung dengan jayanya di Auditorium Kompleks Setia Perkasa 8 Putrajaya. Majlis ini turut dihadiri oleh kepimpinan tertinggi KDN termasuk yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob Ketua Pengarah Rela bersama warga kementerian. Yang berhormat Menteri turut menyampaikan CGAI Ambassador KDN tahun 2026, peluncuran buku strategik Pembantaian Saraswat 2026-2030, peluncuran buku kajian tindakan menangani ancaman jenayah cyber dan buku kajian menangani ancaman jenayah dadah dan bahan negara. Yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob Ketua Pengarah Rela telah menyempurnakan Majlis Pembukaan Ex Malaysia Politeknik Relasis Annual 2026. Majlis ini berlangsung di Politeknik Nilai dengan menghimpunkan anggota Relasis dari seluruh negara. Bertemakan Relasis Inspirasi Transformasi TVET Madani Politeknik Malaysia. Program ini menjadi platform dalam membentuk jati diri, disiplin kepimpinan serta semangat kesukarelawanan dalam kalangan pelajar TVET. Menteri Dalam Negeri telah merasmikan Pusat Khidmat Komuniti Rela Parit Yani Johor sebagai usaha memperkukuh peranan rela dalam mendekati masyarakat. Perasmian ini turut disertai dengan penyampaian sumbangan bagi menambah baik kemudahan pusat khidmat tersebut. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dan rela dalam memperkasa semangat kesukarelawanan serta memperluaskan khidmat bakti kepada masyarakat. Yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob Ketua Pengarah Rela telah menghadiri Majlis Anugerah Kecemerlangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 bagi jabatan dan agensi di bawah KDN Peringkat Negeri Sarawak yang berlangsung di Kuching, Sarawak. Majlis ini turut menyaksikan pegawai rela negeri Sarawak menerima pengiktirafan atas komitmen, dedikasi dan kecemerlangan bagi melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Program Ramah Mesra yang berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri bersama warga rela Johor Bahru telah berlangsung sebagai platform memperkukuh hubungan serta komunikasi antara kepimpinan kementerian dan warga rela. Program ini turut menjadi ruang perkongsian aspirasi serta pengukuhan semangat kebersamaan dalam memastikan peranan rela terus relevan dan dekat dengan masyarakat. Yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob Ketua Pengarah Rela telah menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat Ahli Kehormat dan Bersekutu Rela serta Pentaulihan Brigade Relasis Zon Sabah 2026 yang telah berlangsung di Universiti Malaysia Sabah. Majlis ini menyaksikan pemakaian pangkat Ahli Kehormat dan Bersekutu Rela di samping pentaulihan pelatih relasis yang berjaya menamatkan latihan bagi sesi 2025-2026. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri telah turut serta ke program Ziarah Kasih Rela Madani yang berlangsung di Batu Putih, Kulim, Kedah. Sebagai usaha menyantuni anggota rela serta masyarakat yang memerlukan, sesi ziarah, konvoi motosikal dan penyampaian sumbangan telah dilaksanakan sebagai tanda keprihatinan terhadap kebajikan komuniti setempat. Berikut adalah rangkuman info ringkas melibatkan Ketua Pengarah Rela dan pengurusan tertinggi sepanjang Jun 2026.
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 3 2026, Program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani tahun 2026. Perjumpaan Ketua Pengarah Rela bersama Pegawai Rela Negeri Sarawak. Kontingen Rela hadiri Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Rela Bilangan 4 2026. Majlis Perasmian Bengkel Pembangunan Portfolio bagi penilaian pencapaian terdahulu. Kunjungan hormat syarikat Alpine Integrated Solution Sdn Bhd ke Jabatan Sukarela Malaysia. Lensa TV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.